Scam. Siapa yang cakap sedap tu, korang semua memang scam. Tipulah korang. Yang mana yang cakap sedap-sedap tu memang sedap. Tapi guys, ini Blue Horizon yang I baca review, ramai orang cakap sedap lah, bau eksklusif. Ini bau lelaki. Ini bau lelaki. Lelaki macho, lelaki handsome. Korang kena dapatkan Blue Horizon. Tapi I ni perempuan. Jadi guys, korang jangan tersilap beli. Ini memang sedap. Okey, botol dia kaca eksklusif. Kejap I tunjuk korang kotak kalau korang nak bagi Teachers Day. Kotak dia siap seal lagi, korang tengok betapa eksklusifnya dia punya box. Harga dia memang sangat-sangat berbaloi-baloi. Okey, botol dia kaca, dalam dia lilin. Jadi bila dia kena panas, semerbak bau. Tapi I nak cakap lain sekali. Untuk siapa yang cakap nak bau ala-ala Datuk Siti lah, bau ala-ala T20, korang ambil yang OUD. Untuk siapa yang lelaki macho, handsome, okey, kalau korang nak orang perempuan masuk macam tergoda, korang ambil Blue Horizon. Serious talk, bau dia tak pening. Bau dia memang handsome. Tapi masalahnya, I nak letak kereta perempuan. Jadi untuk perempuan, korang ambil yang number 5. Sebab range ni adalah range perfume inspired, okey. So korang ambil yang number 5 tu, dia adalah bau-bau yang feminin, bau-bau bunga, okey, bau-bau perempuan elegan. And kalau korang suka bau-bau macam bau green tea, bau-bau matcha, bau-bau teh kan, korang ambil yang warna hijau. Korang semua review cakap sedap, tapi guys, korang kena make sure korang klik sekarang dekat beg kuning buat pilihan yang tepat untuk korang punya personality. Okay?